Ada tak cara yang lebih efektif untuk meningkatkan vocabulary anak saya? Memang ramai parents akan tanya kami soalan ni. Jawapannya yes, ada. Cara yang terbaik adalah reading. Simple, tapi ramai sangat student rasa malas, berat nak buat benda tu. Melalui reading, aktiviti yang mudah. Kami cadangkan cari buku yang tak terlalu susah, sama ada level kanak-kanak atau remaja, ikut kesesuaian pada pelajar itu sendiri. Tapi keyword di sini adalah konsistensi dalam membaca. Biasanya kami akan cadang kepada pelajar-pelajar kami untuk baca 1 atau 2 muka surat setiap hari. Walaupun tak banyak, tapi keyword adalah konsistensi, dan daripada konsistensi membaca setiap hari, benda ni akan banyak membantu pelajar-pelajar tu untuk lebihkan exposure kepada bahasa Inggeris, cara penyusunan ayat yang lebih bagus, and banyak lagi vocabulary, perkataan baru yang dia boleh guna di sekolah untuk essay writing atau speaking test dia. Untuk penggunaan vocabulary baru pula, kami cadangkan guna satu perkataan vocabulary yang baharu 4 atau 5 kali sehari. Now, number 2 here. Number 1 tadi consistency, number 2 practice. Latihan yang berterusan, contoh penggunaan satu perkataan 4 atau 5 kali sehari itu akan membantu student tadi untuk lebih mudah ingat apa yang dia belajar, untuk lebih mudah ingat perkataan baru tu. Kalau anak kita tersilap atau salah penggunaan vocabulary tadi, sebagai parents, kita boleh bantu mereka dan bimbing cara penggunaan vocabulary yang betul. Jadi dengan cara ni, benda ni akan lebih bantu pelajar-pelajar tadi untuk pick up new words. So contoh kalau dalam seminggu tu, dia dah dapat 7 perkataan baru. Kalau dalam sebulan, dah 30 perkataan vocabulary baru. Jadi konsistensi dan latihan berterusan di mana dia praktis penggunaan perkataan vocabulary baru tu a few times a day akan bantu dia lebih mudah ingat. So di sini dia tak perlu hafal perkataan tu, tapi penggunaan yang berterusan akan bantu dia ingat dengan lebih mudah. DEKE kami pakar dalam membantu pelajar sekolah menengah skor A dan akhirnya confident speaking, aka santai tapi profesional. Klik link di bio untuk info lanjut.